Okey, soalan 3 ya. Question 3. Okey. A dahulu. Soalan dia, calculate price elasticity of demand of good H. Okey, bila kita sebut price elasticity, maksudnya harga H, kuantiti pun kena H juga. Benda yang sama, ya. Jadi dia kata calculate demand of good H. Okey. Bila price of good H increase, ya. Remember ya, price dia increase from 10 to 50, ya, harga dia. Ni H, ya. Jadi kuantiti pun kita akan refer kuantiti H juga. Okey, harga 10, H kita 100. Harga 50, H kita 80. Okey, jadi yang pertama kita akan kira price elasticity. Formula dia EP sama dengan Q2 tolak Q1 bahagi P2 tolak P1 darab P1 per Q1. Okey. Mana yang satu? Yang belakang ni satu. Dua. Sorry. Mana yang dua? Yang belakang ni dua. Mana yang satu? Yang depan tu satu. Ya. Yang baru tu. Baru tu kena dua. Ya. Yang lama tu satu. Baru tolak lama. Ya. Jadi kita refer Q kita dulu. 80 ni. 80 tolak 100. Ya. Darab. Ya. P kita ada kat bawah. 2 tolak 1. 50 tolak 10 per 10 macam tu. Okey. Jadi kita dapat negatif 20 per 40 darab 10 per 100. Okey. Nak buat sekaligus tak ada, nak kira direct tak ada masalah ya. Okey. 20 darab dengan 10 kita akan dapat 200. Jadi negatif 200. Ada negatif kat depan tu. Ya. 40 darab dengan 100 kita dapat 4000. Jadi value dia berapa? 200 bahagi dengan 4000 kita dapat negatif 0.05. Ya. Negatif 0.05 sebab price elasticity kita kena lupakan, ignore negatif. Koefisien dia adalah 0.5. Kalau 0.5 kurang daripada 1, nama dia inelastic. Kalau lebih daripada 1, dia elastic. Ya. Tu A. B. Cross elasticity. Cross elasticity kalau harga H, kuantiti tak boleh H. Dia kena kuantiti lain. Dia kena Z kat situ kan. Okey, tak ada masalah. Jadi, dia kata dekat situ, harga, apa jadi pada harga? Harga jatuh daripada, harga jatuh ke? Harga naik daripada 10 to 50. Okey. Ya. Jadi kita akan lihat kuantiti lah. Cuma kuantiti dekat sini tak boleh lah H. Ya, kalau H dia jadi macam atas. Price elasticity. Kuantiti kat sini kena kuantiti Z. Barulah boleh jadi cross elasticity. Ya. Dia E X kat situ. Okey. Kuantiti Z kita apa jadi? 10 Z kita 140. 50 Z kita 200. So yang belakang ni 2, yang depan tu 1. Formula sama je. Q2 tolak Q1 bahagi P2 tolak P1 darab P1 per Q1. Jadi masukkan dalam persamaan yang bawah dulu. Kuantiti dahulu. 200 tolak 140. Darab 140 kat bawah. Okey. Next 50 tolak 10. 10 kat atas tu. Okey. 200 tolak 140 dapat 60.
50 tolak 10 dapat 40. Darab 10 per 140. Nampak? Ya. Value kita 200 tolak yang kecil dapat positif. Bawah pun dapat positif juga. Value kita ni tak ada negatif ya. Positif je. 60 darab dengan 100 kita dapat 6,000. Okey, 60 darab dengan 100. Salah, 60 darab dengan 10. Kita dapat 600. Okey. 40 darab dengan 140 kita dapat 5,600. Okey. Jadi persamaan tu 600 bahagi 5600 kita dapat 0.11 bundar ya. Disebabkan positif, relationship dia adalah substitute ya. Kalau negatif, substitute. Okey. Kalau negatif dia complement. Okey, sekarang dia dapat positif 0.11. Jadi relationship dia adalah substitute. Kena tulis sebab dalam soalan ada tanya what is the relationship. Okey. Next kita pergi kepada C. C adalah income ya. EY income. Jadi formula dia apa? Okey. Income untuk dua-dua, good H dengan good Z. Jadi kita buat H dahululah. Okey. Apabila income naik daripada 1,500 to 3,000. Kuantiti H jadi apa? 1,500 H 80. 3,000 H 100. Macam tu. Ni 2. Yang depan 1. Okey. Untuk Z, pendapatan naik dari 1,500 kepada 3,000. Kita tengok kuantiti Z. 1,500 Z kita 200. 3,000 Z kita 140. Okey, kita kena buat untuk dua-dua ni. Okey, mula-mula untuk H dahulu. Okey. Q2 tolak Q1 sama ya. Bahagi Y2 tolak Y1 darab Y1 per Q1. Okey, dapat berapa? Okey. Q2 100 tolak 80. Okey. Y kita 3,000 tolak 1,500. 1,500. Okey. Jadi kita dapat dekat situ 20 per 1,500 darab 1,500 per 80. Okey. Untuk yang bawah EY untuk Z sama. Q2 tolak Q1 bahagi Y2 tolak Y1 darab Y1 per Q1 ya. Kuantiti kita 140 tolak 200. 200 kat bawah. Okey. 3,000 tolak 1,500. 1,500 kat atas. Okey. Next. 140 tolak 200 kita dapat negatif ya. Negatif 60. Ni 1,500 darab 1,500 per 200. Okey. So, tengok. 20 darab 1,500 kita dapat 30,000. 1,500 darab 80 kita dapat 120,000. Okey, so value dia 30,000 bahagi dengan 120,000 sama dengan 0.25. Tapi value dia positif ya. Kalau value dia positif, dia sama ada normal goods ataupun luxury goods. Tapi kalau nak luxury goods, dia kena lebih daripada 1. Ni kurang daripada 1. Jadi jawapan dia
adalah normal. Okey, yang ini pula. 60 darab dengan 1500 kita dapat, darab ke tolak pula dah. Okey. 60 darab 1500 kita dapat 90,000. Jangan lupa ada negatif kat depan ni. Okey, letak. Bahagi 1500 darab dengan 200. So kita dapat 300,000. Okey. 90 bahagi dengan 300. Kita dapat negatif 0.3 ya. Jangan lupa negatif ni ada. Ya. Jadi kalau negatif maksudnya produk tu adalah inferior goods. Ataupun kita sebut given goods. Boleh je mana-mana. Okey. Ini C1 untuk produk H. C2 untuk produk Z. Okey, D. Based on your answer C1, state the type of good. So, tak ada masalah. Good H adalah normal goods. Good Z adalah inferior good. Okey, itu dia. Siap. Soalan nombor 3.